Assalamualaikum semua, Alizul di sini. Okey, untuk topik hari ini saya nak ajarkan bagaimana kita nak kurus tanpa melakukan senaman. Pelik tak? Tak pelik pun sebenarnya, okey? Sebab kita ni actually nak kurus, kita kena fokus pada jaga pemakanan. Kalau korang buat senaman gila-gila pun tapi pemakanan tak jaga, tak kurus juga. Okey, so kita back to the point. Yang pertama, buang karbohidrat. Yang kedua, buang gula. Maksudnya buang ni kita tak consume diorang dulu lah. Kita letak tepi dulu. Biar kita at least sebulan, 2 bulan, 3 bulan kita jaga dulu pemakanan ni. Jangan makan karbohidrat daripada segi roti, gandum, biskut, nasi dan sebagainya lah. Sama juga macam gula ni, apa yang manisan apa semua tu kita tolak tepi dulu. Minyak pun sama juga. Sikit-sikit okey, tapi jangan terlalu banyak minyak. So apa dia kita nak gantikan karbohidrat? Okey, yang pertama salad. Alright, korang consume salad ni seperti yang saya buat sekarang lah. Saya bukan sekarang lah, saya tengah masak. So sambil tu saya buat video. Okey, yang pertama salad. Yang kedua, ambil protein macam telur, ayam, daging, lagi apa lagi? Brokoli, apa-apa sos protein lah yang korang tahu kan. So macam saya nak mudah, saya makan telur je. So far alhamdulillah saya tak muak. Certain orang dia muak kan. So ikut pada kreativiti masing-masing. Yang penting protein. Okey, ingat yang pertama apa tadi? Sayur. Yang kedua protein. Okey, itu saja. So selebihnya cara masak apa semua benda tu terpulang pada kreativiti masing-masing. Boleh dapat So yang pertama tadi apa? Pertama tadi elakkan karbohidrat dulu. Yang kedua, elakkan gula. Ini betul-betul kalau korang dedikasi, nescaya seminggu korang akan boleh nampak perubahan pada diri sendiri. Korang akan rasa dalam bila tak makan gula ataupun karbohidrat kan, dalam badan korang akan terasa lebih slim, kempis perut, tak bloated. Tapi ingat, sayur lebihkan, protein pun lebihkan juga. Dan juga kita add on intermittent fasting. Alright? Okay, so saya nak tunjukkan sikit apa saya masak. Jom. Tu dia. Cara saya akan buat style rebus, buat style sup lah. Letaklah bawang ke daging ke tu terpulang pada kreativiti masing-masing. Okay? Guys, okay, itu dia seperti yang korang dah nampak tadi kan. Saya makan salad, minum air kosong dan juga sup telur, protein macam daging ke apa. Yang tadi tu sausage tu sikit-sikit, sekali-sekala tak apa. Jangan banyak kali sebab itu pun processed food. Okay, ingat tu Okay, selebihnya korang lah, cara masak korang, cara kreativiti korang. Saya yakin semua orang ada kreativiti masing-masing dan cara tersendiri masing-masing. Cumanya ingat poin saya tadi yang benda, karbohidrat elak, gula elak, minyak sikit-sikit tak apa. Alright guys, so kita bukannya kita masuk competition. So macam tadi tu, kalau korang konsisten, istiqomah, insyaAllah perut korang akan slim, kurus. Bukan tu saja, malah lebih healthy dan juga fit. Kekal fit, insyaAllah. Okay guys, jika korang berminat lagi video tips seperti ini, diet ke, daripada segi senaman ke, apa-apa ke, korang boleh komen dekat bawah. Dan jangan lupa juga share dan juga subscribe. Itu yang penting. Tolong saya. Okay guys, terima kasih sebab menonton. Assalamualaikum.